mana-mana pun ada aircon. Perasan tak? Dalam kereta buka aircon, masuk rumah aircon, masuk bilik aircon, pergi pejabat aircon. Ui, kita sekarang memang hidupnya dalam aircon. Memanglah tubuh badan kita selesa, sejuk, nyaman. Tapi kulit kita sebenarnya stres dengan aircon. Kenapa kulit kita stres dengan aircon? Sebab dia akan menyerap lembapan ataupun air daripada kulit. Tanpa sedar, 5 jam dalam aircon, 8 jam tidur dalam aircon, kulit kita struggle sebenarnya nak mengekalkan lembapan. That's why lah bila kita bangun tidur, kadang kita rasa dahaga dan sebagainya. Dan kesan yang berpanjangan kalau kita tak jaga, maka akan berlakulah masalah kulit kering. Dan bila kulit kering tidak dirawat, mulalah berlaku masalah-masalah lain pada kulit kita. Sebab bila kulit kering, akan datanglah masalah seperti jeragan, jerawat, tumpuk hitam, kulit tak sekata, kusam. Kesimpulannya memang puncanya adalah kulit kering. Dulu saya tak boleh terima tahu fakta ni. Setelah saya jumpa beberapa orang doktor estetik, dia akan pesan benda yang sama. Ustazah, kalau nak kulit sihat, jaga lembapan, jaga hydration. Itu adalah basic. Kalaulah Ustazah buat apa pun, rawatan yang mahal macam mana pun, tapi kalau kulit itu kering, dia tak boleh lock pun bahan-bahan aktif yang kita letakkan pada kulit. Contohlah buat rawatan untuk guna dermapen ke, rawatan apalah kan, masa kita buat facial tu kan, ataupun kita ni pakai mask lah, pakai macam-macam lah, pakai serum lah, pakai moisturizer lah. Lepas tu dia macam tak berkesan. Perasan tak ada orang dia kata, Ustazah, saya dah guna moisturizer yang mahal, harga ratus-ratus, tapi kulit saya tetap kering. Saya pun jawab, boleh jadi bahan itu tidak diserap. Bahan itu tidak di-lock. Sebab apa? Dalaman itu tidak kuat. Maka jawapannya adalah collagen. Masya Allah. Pada kulit kita ni, yang jaga struktur kulit kita adalah collagen, 70%. Collagen juga adalah bahan aktif yang lock lembapan. Sebab itu, kalau anda ada masalah kulit kering dan anda selalu duduk dalam ofis, kerja dan pejabat, aircon 8 jam, balik rumah aircon lagi, maka jawapannya adalah produk ini, dia akan membantu, akan lock lembapan daripada dalam, kerana collagen yang kita namakan, bukan kita namakan, collagen dalam ni adalah Solu-Gel. Solu-Gel, collagen peptides. Memang dah tahu kalau Solu-Gel, collagen peptides ni adalah micro collagen yang sangat halus, yang sangat premium, kadar penyerapan yang sangat tinggi dan kadar penyerapan yang maksimum. Masya, dapatkan segera Choco Collagen Dermaja by Ustazah Asma Harun.